Assalamualaikum. Saya Puan Maznah binti Tuso, berumur 56 tahun, berasal daripada Kuantan, Pahang. Okey, saya kenal Olivia ni semenjak 2013 lagi. Jadi pengguna Tegar semenjak 2015. Okey, asalnya saya ni sakit tangan. Sakit tangan yang pelik. Dia kebas, tapi kebas dia tu bukan kebas biasa-biasa. Kebas dia tu kebas yang sangat sakit, menyocok seperti ada kara, sehingga saya tak boleh menggunakan logam, memegang logam. Contoh, saya tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai jam, saya tak boleh sentuh logam seperti besi. Dan saya dulu berkedai makan yang mana senduk semua tu saya tak boleh nak pegang. Bila pergi dekat baru nak sentuh tu dah seperti ada kara. Dahsyat rasanya. Saya pun pelik, kenapa saya kena macam ni. Saya tak tahu itu adalah sebenarnya salah satu kasih baru nak jadi kencing manis. Dan saya tak tahu pun saya dah ada kencing manis, tetapi dia menyerang saraf dan saya sakit. Sehinggalah saya mengamalkan Olivia ni secara istiqomah. Saya amal secara istiqomah tu dengan izin Allah. Sekarang ni kerana saya dah bebas daripada sakit tu, tidak lagi kebas. Dan Alhamdulillah yang sakit pelik tu pun dah tak ada. Tahun 2018 saya diserang batuk, tapi doktor tu dia syak saya kena bronkitis. Jadi dia buat satu pemeriksaan jantung, dia buat pemeriksaan ECG. Selepas pemeriksaan tersebut, Dr. India, Dr. Shankar tanya saya, Puan ada amal apa? Kenapa doktor? Dia cakap jantung Puan sangat bagus, macam seperti jantung budak, dia kata. So saya pun terkejut. Ya betul doktor. Dia kata, betul Puan. Puan amal apa? Saya amal minum minyak zaitun doktor. Oh bagus Puan. Teruskan. Minyak zaitun sangat bagus. Dr. India pun cakap macam tu. So lagilah kita bersemangat kan, teruskan. Saya sampai sekarang dah saya memang tidak berhenti dan masih mengamalkan Olivia ni. Jom kita amalkan setiap hari Olivia Plus 30X. Raja segala minyak zaitun terbaik di dunia.